Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Yah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Yah nak masak daging. Gula darah daging. Gula darah daging Kelantan lah. Biasa orang Kelantan gula gini deh. Ada kok dia panggil gula Raja Berakak, ada kok dia panggil gula darah. Gula dia amat-amat lah. Senang amat-amat lah, simple senang. Dia dok tumis. Gitu. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, sahabat-sahabat, ni bahan-bahan dia deh. Kita perlukan daging lah. Ni nak kasih daging ni. Daging. Apa nama ni? Rupa gula. Ni nak Yah guna rupa gula Mak Siti. Boleh je nak rupa gula apa-apa pun. Rupa gula. Tumbur. Bawang putih, bawang merah. Kunyit kuah dia. Risik. Ni rupa masuk. Mesti sahabat-sahabat tanya rupa masuk tu apa. Kok tak tahu lagi tu lah. Rupa masuk ni adalah rupa-rupa tumbur, jintan manis apa semua tu. Nak Yah sangai dan nak Yah make blend. Ni hok nak Yah buat sendiri ni. Kalau nak tengok cara rupa masuk, ada video nak Yah belakang tu. Ni rupa masuk. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, hok orang jual tersedia jual pun ada juga rupa masuk ni. Tapi lebih sedap buat sendiri lah. Ni rupa masuk. Lepas tu lada kering. Guna lada kering kurang pedas. Santan semestinya sikit. Ni. Apa nama ni? 3 sekawang ni. Serai, nisang, apa nama, asam gelogo, asam keting. Okey. Okey, sahabat-sahabat, kita pergi blend hok ni dulu deh. Bawang merah, kunyit kuah, halia dan lada ni. Kita blend sekali. Kita pergi blend kali ni. Okey, nak Yah lupa nak oyak ni tau. Tumbur nak Yah tak oyak lagi tau. Nak Yah blender kau tumbur. Ni. Okey, sahabat-sahabat. Ni. Kita apa nama ni? Tebuh ni sini. Kita blend ni bawang putih, bawang merah, kunyit, kuah, halia, tumbur. Gula. Dia buh lah ke sekaligus lalu. Isi bubuh juga. Ni buat kerjaan paling senang. Ni rupa masuk. 1, 2, 3. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita masuk deh. Masuk dia senang je. Daging, kita bubuh je lagi lah ni. Kita bubuh je repah ni.
air basuh blender tadi. Dia tak tumis sahabat-sahabat ya. Ni. Benda ni pun kita bubuh selalu ni. Apa nama ni? 3 sekawang, serai yang diketuk, asam keping. Asam keping tak buah lagi pun tak apa lah. Dia ada puk dulu lagi. Kalau buah asam keping dia lambat puk. Jadi kita masuklah daging kita ni sampai dia empuk. Okey, sahabat-sahabat, ni daging kita ni empuk dah ni ha. Lamalah juga masuk ni. Daging kan biasalah. Kalau masuk dalam pressure cooker tu cepatlah sikit. Kalau masuk daging ni memang lambat sikit ya. Kita tunggu dia empuk lah. Sekarang kita masuk apa nama ni? Asam keping. Kita masuk santan. Bismillahirrahmanirrahim. Garam. Lisang. Selepas kita masuk santan tu, boleh dalam 15 minit biar dia mendidih ni kita akak. Sekarang gula kita dah masuk dah ni. Tekan daging. Daging kita lembek. Tutup api. Okey, sahabat-sahabat ni. Gula darat kita siap dah. Daging gula darat. Ada kok panggil gula raja berakak. Bolehlah mana-mana pun. Dia ada 2 nama. Okey. Gula ni dia tak tumis sahabat-sahabat. Bagaimana yang Nek buat tu lah. Dia tak tumis. Jadi kita tengok macam dia tak comel lah. Tak ada apa. Tak ada pecah minyak gitu ha. Dia tak comel. Dia selari gini. Jadi tengok tak comel. Tapi nak kabar yak tu. Sedap Nak kalau kita makan nasi dengan nasi putih. Makan nasi putih memang sedap. Bagi Nek Yah lah. Sedap sangat. Tapi kalau makan nasi yang tumis, contoh nasi minyak ke, nasi hujan panas ke, kurang sedap. Kalau nasi putih memang okay. Cubalah sahabat-sahabat. Okey lah sahabat-sahabat. Nek Yah mohon maaf lah segala kekurangan sana sini, tersilap kata, terkasar bahasa. Nek Yah minta maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih berbanyaklah support Nek Yah tengok video Nek Yah. Nek Yah doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, kita jumpa di lain video deh. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.